Assalamualaikum guys. Selamat malam, salam sejahtera. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Kilat kerana sponsor tool yang padu. Apa dia? Ajak kita buka. Cikgu dapat grinder Kilat power tool. Jom kita buka. Apa yang tuan-tuan akan dapat? Instruction manual, warranty card, gambar Lando Zowawi. Kita tengok apa yang lagi kita dapat. Comelnya, ya Allah. So tuan-tuan akan dapat 2 bateri. Satu. Kemudian ni 2. Kemudian charger. Kemudian tuan-tuan akan dapat apa ni? Dia punya blade mata dia. Ini untuk kayu. Kayu, dan ini untuk besi. Macam mana kita nak buka kalau kita pusing dia sampai kiamat pun tak dapat buka? So ini dia punya slot, ataupun tekan, tuan-tuan tekan naikkan ke atas, barulah yang ni tak boleh bergerak. Kita buka sahaja. Baru boleh buka. Next kita pasang mata dia ni. Okey, letakkan. Okey, so tarikkan ke atas untuk bagi lock. Kemudian dah pasang mata grinder ni, kita tekan ke bawah, so dia dah boleh release. Okey, jom kita try. Sangat smooth Oh, yang ini ada indikator bateri kita. Okey, tanpa berlengah. Masa lagi saya nak terus buat demonstrasi. Saya dah ambil trunking untuk bahan uji kaji. Bismillah. Padu geng. Bunyi pun smooth je. Tak potong lagi. Bismillah. Okey, kalau tak tajam ni, ratakanlah. Memang padu geng. Kecil pun kecil. Kepada korang yang lalu FYP ni berminat nak beli mini grinder Kilat, tekan je beg kuning. Beli sekarang, beli sekarang. Grinder alat idaman, keladi hati, kerja sempurna, potong tungking kemas, penuh gaya. Cikgu Hidayat di bengkel berdiri, sambil tunjuk cara semua jadi lari.